Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Di saat meraihkan Syawal dengan penuh kegembiraan, marilah kita tidak melupakan mereka yang kurang berkemampuan. Lebaran ini seharusnya menjadi ruang untuk kita berkongsi rezeki, membantu yang memerlukan dan memastikan tiada sesiapa yang tertinggal. Kemajuan dalam komunikasi dan kecerdasan buatan telah membuka peluang yang lebih luas untuk kita berhubung. Tetapi, jangan biarkan teknologi menggantikan nilai kekeluargaan dan keakraban sesama insan. Gunakanlah kemudahan ini untuk mengeratkan hubungan, merapatkan jurang dan membina masyarakat yang lebih inklusif. Bagi yang akan pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah di jalan raya. Keselamatan keluarga dan orang tersayang adalah yang paling utama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.